Salam bahagia, selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk kita menyaksikan hari peranan yang ke-11 saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Pertemuan di antara Terengganu berdepan Kuching City. Dua pasukan yang dipisahkan dengan perbezaan 6 mata, dan ini merupakan peranan yang ke-10 bagi kedua-dua pasukan ini. Shitembe, satu lorongan bijak, kali ini peluang untuk Kuching City. Daniel Asri yang berjaya melepasi perangkap offside, namun tindakan pantas. Satu pintasan penting yang dapat dilakukan oleh Saiful Nizam. Dorongan dari Akia tak sampai untuk Ubaidullah, tetapi dimenangi semula oleh Akia. Mencari ruang untuk Akia Rashid. Gabriel Silva berdepan dengan Scott Woods. Masuk ke dalam Gabriel Silva dengan rebatan kaki kiri yang tepat. Kedakapan Haziq Nazri. Percubaan yang tepat yang pertama berjaya dilakukan oleh Terengganu. Jimmy Raiman. Nasri. Baik peluang yang dimiliki. Gandingan di antara Daniel Nasri dan juga Daniel Amir. Walaupun dikepung, tetapi Daniel Amir dapat meletakkan dirinya dalam kedudukan untuk melakukan rembatan. Datang lagi Musia Akia Rashid. Lihat pilihan yang ada, Kareka agak meliar. Batan kaki kiri yang dilepaskan oleh bekas pemain Perak ini. Dia ada ruang, dia ada tekanan yang diberikan. Akia. Akia untuk Ubaidullah, sentuhan Ubaidullah. Junior Ngong Sam mencuba. Peluang pertama yang dimiliki oleh pemain kelahiran Kamerun ini. Tapi Gabriel Silva memilih untuk melakukan percubaan terus. Dan kini Petrus Shitembe masuk untuk meletakkan Kuching City di depan. Petrus Shitembe. Dia lebih pantas untuk menyambar bola tersebut berbanding Suhaimi Husin. Ketika memperkatakan tentang peluang yang dimiliki Terengganu menerusi Gabriel Silva, Moses Antede menemui Petrus Shitembe. Kuisan yang cukup untuk mengatasi Suhaimi Husin. Kawalan bola yang pertama dan kemudiannya disusuli dengan satu sungkitan. Daniel mencuba. Batan itu terkena palang. Daniel Amir hampir menggandakan kelebihan buat Kuching City. Suhaimi sudah pun tertewas. Satu rembatan padu yang dilepaskan oleh Daniel Amir. Terus kepada Khalif Naskam. Azam Azmi membuka larian di sebelah tepi. Kini Azam mendapatkan bola. Kareka dan Akia menunggu. Antaran dari Azam untuk Kareka. Banyak percubaan yang dapat dilakukan oleh Kareka, tetapi ini adalah salah satu peluang yang dimiliki oleh Kareka. Dorilo ataupun Gabriel yang akan melakukan sepakan ini. Dorilo tinggalkan kepada Gabriel. Satu lencongan yang tidak memberikan masalah kepada Haziq Nazri. Mungkin itu akan mengecewakan pemain-pemain seperti Ubaidullah
dan juga Syarul Nizam. Terus kepada Khalif Naskam. Azam Azmi membuka larian di sebelah tepi. Kini Azam mendapatkan bola. Kareka dan Akia menunggu. Antaran dari Azam untuk Kareka. Tidak banyak percubaan yang dapat dilakukan oleh Kareka. Tetapi ini adalah salah satu peluang yang dimiliki oleh Kareka. Akia tiba. Khalif Naskam membuka larian, peluang untuk Khalif, diselamatkan. Gabriel masih lagi belum cukup untuk mendapatkan jaringan buat Terengganu. Akia dengan satu lencongan di tepis. Haziq Nazli. Terselamat Kuching City dari serangan balas. Ini adalah peluang yang terbaik untuk Terengganu mendapatkan gol penyamaan. Khalif Naskam gagal untuk mengatasi Haziq Nazli dan tindakan susulan dari Gabriel Silva pula tidak menepati sasaran. Kesilapan yang dilakukan, bola tepat kepada Khalif Naskam untuk meninggalkan Petrus Shitembi. Antara rendah dari Khalif dan peluang jaringan penyamaan untuk Terengganu. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Berpunca dari kesilapan yang dilakukan. Satu antaran yang baik dari Khalif Naskam untuk disudahkan dengan sempurna. Menerusi tolakan kaki kiri. Menewaskan Haziq Nazli. Walaupun 6 minit tambahan masa yang diberikannya sudah berlalu. Inilah insiden yang tidak mahu kita lihat. Safwan Mazlan yang campur tangan dalam insiden tersebut dan itu membawa padah apabila dia dilayangkan kad merah, dilayangkan kad kuning dan kad merah juga kerana dia sudah mengutip satu kad kuning. Apapun cerita di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin berakhir dengan keputusan tamat Terengganu 1, Kuching City 1.